kacang sirih ala bujang. Jom let's go. Hari ni saya nak cepat lagi, jadi jom kita buat menu kudapan yang legend ni, iaitu kacang sirih. Mula-mula kita sangai dulu kacang. Orang panggil kacang ni kacang shandong. Tujuan kita sangai untuk elak kacang lemau atau tak crunchy bila makan. Angkat dan ketepikan dulu. Dalam kuali yang sama tadi, kita masukkan gula, sedikit air dan juga sedikit sirap. Kacau-kacau dulu dan kita boleh masukkan kacang shandong yang kita dah sangai tadi. Kacau bagi semua tersalur elok dan kacaulah sampai tangan awak tercabut. Gurau je. Kacau sampai kuah sirap tu kering dan terserap elok dengan kacang. Bila dah siap kacau, kacang kita pun dah terserap elok dengan kuah sirap tadi tu, boleh keluarkan dari kuali terus. Bila keluarkan dari kuali, jangan terus masuk bekas. Letak atas loyang atau piring apa-apa. Prepare juga baking paper, tak nak bagi melekat kat pinggan atau loyang kita tadi. Kita keringkan dulu baru boleh masuk bekas. Kalau tak, kacang kita tak tahan lama dan mudah lemau. Maka siaplah kacang sirih kita. Menu yang sangat mudah dan simple. Selamat mencuba. Jom join live masak-masak kita setiap Selasa dan juga Khamis di TikTok page Rasa. Ingat makan, ingat rasa.